Wait, 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 wait. What the hell? Budak-budak nak grab lah. Kau pergi masuk rumah dia nak buka ni. Ni je ke makanan kita? Ini yang mak mampu nak. Asyik macam tu je mak cakap. Dari dah satu lagi. Aku tak tahu kenapa aku sedih. Mungkin sebab tak ada duit kot. Kakak, bagilah adik main pula. Apa yang gaduh ni? Mana sama lah. I dah main seorang dah. Main seorang pula. Sinilah mak Irfan. Kau pergi siap. Kita nak beli baju raya ni. I tak nak ikut. Tak nak ikut semua. Jom adik. Jom nak ikut. Jom. Aku tak nak lah. A few moments later. Assalamualaikum. Mak apa cuy? Mak apa kau? So nak beli baju raya. Nak beli baju raya yang mana tu? Adik nak mana? Nak ni? Boleh ambil. Adik ambil yang ni. Lepas tu kakak punya yang ni boleh? Boleh? Kejap. Jalan tak ada ke? Ada ni je. Ada ni je sekarang. Kalau nak lain kena tunggu esok. Ada lagi satu tak? Sebab nak 3 baju. Mungkin esok ada kot. Okey, boleh lah. Esok kita orang datang balik. Cuba packkan 2 ni. 2 ni je. Okay, total semua 50. Nak adik pegang. Sekejap. Nak cash ke QR? QR. Okay. Tenet. Dah. Terima kasih. Jom adik balik. Dari mana? Dari kedai lah beli baju. Oh. Tak pernah kita ada beli baju kakak juga. Mungkin aku jahat sangat kot dengan mak tadi. Apa yang sesuai untuk mak? Baju apa yang sesuai je untuk mak? Mungkin baju ni sesuai kot. Mak, aku ajak. Tapi mana dah malam ni? Ada lah. Siapa ni? Hello? Assalamualaikum, saya dan pihak PDRM dan tujuan saya kepada anda ialah untuk mengesahkan mayat anda. Kau bangun. Kak. Kau minta maaf kalau kakak tak sempat nak bayar. Barang tak sampai lagi, mak. Barang tu COD. Sunyi raya ni. Tak apalah. Mak maafkan kau, Kak. Yeah.